Cepatlah, bukalah baju kat dalam tu. Kenapa bodoh? Sebab saya buat bodoh. Bukalah baju dalam tu, kau tak sporting yang kau. Cepatlah, buka baju dalam tu. Semua terbuka pangang. Semua terbuka. Alah. Ibu. Alah. Comel. Kau bayar, aku tak ada kad aku dalam kereta. Aku ada kat. Cepat. Babi lah aku yang bayar. Order banyak aku bayar. Apa biasa Fahmi kan? Farmi dia lebih Farmi. Tapi Syahmi pun dah siap pakai baju dah. Bodoh lah kau ni. Bodoh. Awal. Lah. Asal pula aku tunjuk okey je. Kalau bodoh. Yalah. Beremat kau. Ada apa? Ada Lah. ada geng. Aku tak ada privacy sekarang ni. Okey geng. So Mak Kan tengah ayam baju. Syahmi nak pakai baju. Pakai je lah, aku tak tunjuk ah. Nak buat apa tu? Alright guys, so kita Sami nak tunjuk something. mana ni? Tanya aku. Tanya aku ni. Lagi kicap ni. Tanya aku. Tanya aku. Tanya aku. Tanya apa? Makan apa? Dah nampak. Dah nampak dah. Buat apa? Ikan keli dengan ni cukup lah. Macam buat macam kita orang tak tahu nak makan apa. Kencana ya. Kari dah. Janji. Cakap je. Berjaya sampai mati. Ya. Berjaya sampai mati. Dia macam mana ni nak ni? Okey, 1, 2, 3, 400k. Betul lah. 400k. 400k. Benda tu aku tak boleh lagi. Benda lain lah. 300 lah, 300. Mak, semua dah 300. Sorry. Betul minta maaf. Kita 400. Kalau kau ada anak kau prefer anak kau muka macam apa kan kawan kita orang? Dalam tinggi macam Kanda. Mani macam Nazrul. Terima kasih. Ya, dah tahu lah. Ya, betul. Terima kasih lah Anissa. Sabar ada kat sini. Ada. Ada apa? Masam macam Sami. Oh. Dia bila kita budak tu bangun pagi kita macam masamnya. Bila kau bau dia masam? Kau orang yang cakap dia masam. Kita orang cakap kau macam hitam. Hitam. Macam dalam konten yang opah tu. Oh. Aku hitam. Oh ya ke? Tak mahu macam tu. Ni. Takkan mat kau dulu kau pegang. Sabar. Okey, antara kita empat ni. Tapi aku mat. Okey, kau letakkan daripada nombor 4 sampai nombor 1. Okey, kita semua kan. Four. Ya Allah, tolonglah. Oh, belak kau bodoh. Aku lama lah bercinta. Ikut kau lah, tak kisah lama. Aku ada mat. Kenapa? Kan. So, aku hari ni nak bertanyakan keadaan korang. Macam baru-baru ni kan, aku memang ada masalah dengan Faridah. Kau sendiri punca. Asal pula aku lah punca. Punca dia. Iyalah sambut. Dah. Maksud aku bagi dia kan, sayang dia tak terungkap ah. Yes. Betul. Sayang dia tak terungkap sampai tak boleh nak bagi tahu orang macam mana dia punya sayang dia kat orang tu. Contoh yang kau sayang siapa? Korang semua. Tapi aku tak boleh nak. Okay, sayang ni dia bukan ibarat macam objek. Objek ni kita boleh sentuh. Kita boleh buktikan sesuatu. Okay, cuba kau sentuh motor. Motor ni kita boleh pegang. Tapi sayang ni tak ada. Sayang ni hanya pada dunia apa? Dunia khayalan. Khayalan yang kita boleh cakap kan. Dunia impian. Diamlah. Yang kita boleh cakap tapi kita tak boleh nak tunjuk macam mana sayang tu. Cuma kita boleh buktikan dengan semua benda. Dengar. Bodoh lah. Benar bodoh. Aku cakap tadi supplier. Aku layan ni. Aku Masih bisa habis. Aku keluar habis konten ni. Okey. Dunia ni. Bodoh tak jadi lah. Dapat spontan dia tu.
Okey, kita ambil balik dunia Jalan, jalan. Lupa lah, aku lupa. RM1 satu ni. Benar. Ni rasa kena gembat ni nak. Betul. Nak lah. Tak elok. Okey. Okey, kalau kau nak, kita jawab soalan aku dulu. Apa? Itu. Abang jawab soalan aku dulu. Lah kami kan. Macam ni lah, kita ni lumrah memang kehidupan kita. Lumrah kehidupan kita, kita buat baik pun mesti ada orang yang akan cari salah kita. Apa yang boleh buat adalah setiap apa yang diorang kata tu, setiap apa yang diorang kata tu, Potong belah sana, potong belah sini. tengah kuat ni, tengah kuat ni. Orang tak tahu nak edit macam mana kuat ni. Ni tengah sini lah, tengah sana. Aku tak digawal punya lama ni. Ada siapa kisah pun. Okay, Mat, tapi kan masa yang hari tu kita kena kecam tu. Yang ni okey lah. Potong. Tapi bila kau potong sikit-sikit tu. Ini bukan konten palau Syami kan? Bukan. Bila kau potong sikit-sikit tu masih sikit dah daging tu. Aku tengok. Masa kita kencam tu, kan semua kan time tu cuti. Sedap. Okey lah. Okey. Kita sabar je Pak. Betul. Kenapa? Dia mau rasa macam daging kicap, betul tak? Baik tak berkuah lagi. Kan? Sedap kan? Dah boleh makan dah. Boleh. Okey, so jom kita tuang kuah pula ni. Tak dapat asal lah. Kena bersih. Bukan.